Assalamualaikum guys. So hari ni ada satu rumah banglo owner nak bagi sewa. So ni kawasan dia. Ni jalan depan dia dan sebelah sana adalah jalan mati. Dia hanya satu sahaja jalan masuk ke rumah ni. Owner bagi satu parking dekat sini. Dan kita tengok bahagian dalam. So owner baru buat renovation dengan buat cat semua. Okay, ni bahagian dalam dia. Ni bilik pertama. Dekat sana ada satu pintu keluar lagi. Ni dua lagi bilik. Dua bilik ni sharing bathroom. Yang ni ada wardrobe, tempat wardrobe. Ni tandas. Ni tandas. Okay. Ni kita tengok bilik yang ketiga ni. Bilik air kongsi yang ni. Okay. Owner bagi sekali dengan almari ni. Lepas tu ni bahagian dapur dia. Bahagian dapur. Dan ni ada master bedroom. Master bedroom pun ada satu bilik air dan bahagian wardrobe. Okay, ni bilik air dia. Ni bahagian dapur dia. Ada satu lagi tandas di bahagian dapur. Ni bahagian luar dia. Kalau nak jemur kain ke apa boleh kat area ni. Hujan lebat hari ni. So ni sink dan tabletop kat area ni. Okay, apa-apa boleh contact saya untuk viewing rumah ni.